saya bersama dengan YDP PIBG SMK Aikro iaitu Datuk Haji Arif bin Haji Yusof. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Okey, Datuk rasa happy dengan pencapaian hari ini? Alhamdulillah, hari ini merupakan dalam sejarah sekolah keputusan SPM yang terbaik. Betul. Baik, Alhamdulillah pada hari ini keputusan SPM tahun 2025 telah menunjukkan satu keputusan yang cukup cemerlang bagi sekolah ini selaras dengan matlamat sekolah untuk mencapai kecemerlangan, dan keputusan ini terangkum kepada hampir keseluruhan pelajar, di mana kita lihat mata purata JMP dia meningkat sekali. Jurung-jurung kali ini berada di bawah paras 4.0, melebihi sasaran yang ditetapkan oleh PPD 3.99, kita peroleh dalam 3.8 lebih sikit. Dan saya nak ucap cabar dan tahniah kepada para guru-guru yang telah bersua dengan penuh gigih dan dedikasi serta kerjasama daripada ibu bapa dan terutamanya para pelajar yang sentiasa mengikuti program-program kecemerlangan yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pertama sekali saya banggalah kerana dia mendapat 7A kerana dia dalam aliran sains kan. Di mana aliran yang agak sukar bagi saya lah. Tapi dia manage to get 7A, and then saya rasa ni kerjasama daripada semua pihak lah. Pihak sekolah, guru-guru, beliau dan juga ibu bapa lah. Baiklah, kini saya bersama dengan Encik Muhammad Yusri bin Semans iaitu pegawai PPD Melaka Tengah. Jadi tuan apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat. Dan gembira. Okey. Pertama, saya ucapkan tahniah syabas kepada semua, terutama pada Tuan Pengetua, Puan Najib Tuah, dan juga sokongan yang begitu luar biasa oleh Datuk PIBG kita, dan begitu juga kerjasama daripada semua guru, ibu bapa, dan akhirnya hari ini kita dapat lihat keputusan yang dicapai oleh SMK Aikro Batch 08 pencapaian yang sangat membanggakan. Kita berjaya memecahkan tembok 4 tu dengan pencapaian grade purata sekolah 3.82. Saya sebagai Ketua Batch Nezora 09 ingin mengucapkan tahniah kepada Batch Quantum 08 atas pencapaian yang dapat. Tahniah atas usaha, dan saya pun haraplah supaya batch saya dapat berjaya seperti anda dan lagi bagus daripada kamu semua. Terima kasih. Okay, so Batch 08